Selain daripada intervensi iaitu satu cikgu dengan dua ataupun tiga murid, sekarang ni kita dah mewujudkan juga kelas sosial. Selamat kembali ke podcast edisi khas Bicara Prihatin yang bertajuk Dari Bilik Darjah ke Dewan Kuliah Inspirasi Pelajar Autism. Soalan seterusnya berbalik kepada makmal autism. Jadi pada pandangan doktor, adakah makmal autism perlu dikembangkan fungsi makmal pembelajar autism ini untuk perkembangan pelajar autism? Baik, sebenarnya mencapai juga soalan ni sebab dia akan saya nak jawab tu dari perspektif saya sebagai individu ataupun perspektif daripada sebab ini adalah makmal pembelajaran autism berada di bawah Fakulti Pendidikan. Memang hasrat Fakulti Pendidikan ni kita nak menyelahkan fungsi peranan makmal pembelajaran autism bukan sahaja kepada kanak-kanak yang kita serve, yang kita berikan perkhidmatan, tetapi kalau boleh kita nak engage juga dengan pihak-pihak luar. Jadi memang kalau dari segi saya peribadi dan saya yakin ini juga adalah salah satu hasrat daripada pihak Kedekanan Fakulti Pendidikan, memang kalau boleh kita nak mempertingkatkan lagi bagaimana kita boleh menyumbang semula, bukan hanya dari segi intervensi. Tapi sekarang ni kita masih lagi dalam proses untuk salah satunya bagaimana kita nak menyokong ibu bapa. Kita sekarang kita dah ada plan, kita merancang dengan beberapa pensyarah ataupun pakar-pakar daripada bidang yang lain, psikologi, kaunseling dan sebagainya, bagaimana kita nak boleh bantu mereka, bantu ibu bapa inilah dari segi support dan sebagainya. Dan sebab kita dah ada satu kerjasama dengan Olga Tennyson Autism Research Center, La Trobe University, di mana mereka ni adalah pusat penyelidikan pertama dalam untuk autism di Australia. Jadi saya dah ke sana 2 kali untuk buat benchmarking, dan ada perkara-perkara yang telah pun kita bawa dan telah pun kita implement. Contohnya selain daripada intervensi iaitu satu cikgu dengan 2 ataupun 3 murid, sekarang ni kita dah mewujudkan juga kelas sosial. Banyak transisi sebab kebanyakannya kita melihat bahawa pusat-pusat intervensi ni, murid-murid mereka ni next adalah pergi ke sekolah PPKI. Jadi setting pusat intervensi ni is totally different, berbeza dengan kurikulumnya, dengan environment dan sebagainya. Jadi kita mulakan inisiatif dan kita dah launch pun, dah rasmikan pada Mei tahun ni, kelas sosial di mana settingnya seolah-olah macam PPKI di sekolah. So maksudnya maksudnya kita punya sasaran bila dia dah melaksanakan intervensi macam naik kelas lah, dan naik kelas. So the ultimate goal mereka di makmal autism tu masuk ke kelas sosial itu, dan akhirnya mereka akan bersedia untuk ke sekolah. Jadi kita sedang membangunkan 2 modul, satu pun alhamdulillah telah siap dan satu lagi telah dalam proses. Kita akan ajar macam mana rutin di sekolah. Okay. Jadi itu antara perubahan yang telah kita bawa dalam tempoh setahun ni, dan banyak lagi antara agenda-agenda kita pun dah ada kita punya newsletter kita sendiri, dan mungkin tak salah juga kita bercadang juga untuk mewujudkan itu service. Kita nak lebih more to research base juga. Kita nak ada jurnal kita sendiri juga, sebab asas penumbuhan makmal pembelajaran autism ni pada 2008 adalah based on research. Dan daripada research and then contribute back to dari segi praktikal, practice. Jadi sebab tu kita melihat bahawa practice kita alhamdulillah, kita servis kita memang masih lagi berjalan sampai hari ini, dan kita juga makmal pembelajaran autism merupakan panel kepada Lembaga Zakat Selangor dan juga Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan, di mana keluarga-keluarga yang asnaf ataupun berpendapatan rendah, mereka layak untuk mendapat subsidi bayaran bulanan daripada Lembaga Zakat Selangor ataupun Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Maksudnya kami ni adalah institusi yang dipercayai lah oleh, kalau tidak mereka tak bantu parents di makmal autism. So kita masih lagi perlukan dana untuk penyelidikan, sebab antara hasrat saya juga di makmal autism ni, kita lihat kalau boleh kita nak melihat
apabila mereka selepas keluar daripada Mama Autism, bagaimana mereka di sekolah, kan, maksudnya post punya program. Jadi kita kalau boleh kita nak hantar kita punya research assistant kita untuk melihat, bukan kita nak pantau cikgu-cikgu, tidak, kita nak tengok Prestasi akademik. prestasi, adakah mereka social adaptation mereka okey ataupun tidak, supaya dan daripada situ bila kita dapatkan maklumat tu, mungkin ini benda yang kita boleh servis balik kepada mereka, bukan hanya di makmal, kan. Di makmal tu yes dia dah belajar, tapi mungkin selepas tu apa lagi yang kita boleh contribute. Dan itu antara kata agenda lah kalau boleh. Tapi apa pun dia melibatkan dana, sebab itu melibatkan perbelanjaan dan sebagainya untuk kita lantik RA, kan. Jadi itu antara benda-benda yang kita nak perkasakan lah dari segi Mama Autism. Sebab saya rasa tahun ni pun Alhamdulillah kita dah bersama dengan JAKIM, program dengan JAKIM. Tahun ni juga kita dah collaborate dengan Sunway Group sepenuhnya bulan autism. Kita dipanggil buat bersama-sama program selama 2 hari dengan Sunway di Sunway Velocity Mall. Jadi bagi saya itu antara satu hasrat kerikanan untuk visibility mak-mak pembelajar autism. Saya rasa Alhamdulillah kita semakin meningkat visibility-nya, dan saya harap terusan pada tahun-tahun akan datang.